Yang pertama, hitung beza antara 111.011 asas 2 dan 100.101 asas 2. Okey, yang ni adalah asas nombor. So, asas nombor ni adalah tajuk yang kita boleh tekan kalkulator lah. So, kalkulator, tekan mode, on kalkulator. Okey, kemudian ada tekan menu. Okey, kalau nampak lah ni ambil nombor 3. Okey, nanti kalau diisi awak tekan bin. Awak tekan bin, masukkan nombor dia. 111.011 tolak 100.101. Okey, ni cara tekan kalkulator ni. Kau nampak lah. So, jawapan dia adalah bersamaan dengan C. Jawapan dia adalah C. Okey, antara berikut yang manakah mempunyai nilai yang sama? So, dekat sini kita try lah. Nak tahu dia sama value ataupun tidak. Kita buat yang ni 3. Okey, 3 darabkan dengan yang ni 5 kuasa 0, 5 kuasa 1. Yang ini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Kita tukar pada asas 10 dulu. So, yang ni 3 darab 5 kuasa 1 tambah 4 darab 5 kuasa 0. Yang ini dapat 19. Okey, yang ni pula yang sebelah kanan dia ni 1 darab 2 kuasa 4. Yang ni tak payahlah. Ni tak payahlah. Jadi tambah dengan 1 darab 2 kuasa 1 tambah 1 darab 2 kuasa 0. Biasanya budak-budak silap dekat sini, dia ingat benda ni kosong tau. Benda ni bukan kosong tau. Dia adalah 1. 2 kuasa 0 ni adalah 1. So 16 tambah 2 tambah 1 sama dengan 19. So dekat sini kita dapatlah jawapan dia. Jawapan dia adalah A, anggur. Okey, anggur Okey. Seterusnya soalan nombor 2 settle. Kita dah jumpa jawapan dia A, tak payahlah check jawapan B, C, D tu. Terus je. Okey, yang ni nombor 3. Soalan nombor 3 ni dia adalah M kuasa 2/3 darab M punca kuasa 3, M kuasa 2. Okey, punca kuasa 3 adalah bersamaan dengan 1/3. Yang ni M ni adalah sama dengan 1/3. So, dalam kes ni M 2/3 darab dengan yang ni pun M 2/3. Jadi, bila atas dia ni, kalau awak tengok, yang atas dia ni sama. Dia punya base ni sama. So, yang atas ni awak akan tambah dia. M 2/3 tambah 2/3. Jawapan dia M sama dengan 4/3. Dia jadi darab bila? Kalau dia jadi darab, dia 2/3. Ni dia ada 2/3 macam ni. Dia darab. Ni dia darab. Yang ni akan dapat 4/9. So, jawapan dia dekat sini adalah, kalau kita tengok jawapan dia dekat sini adalah bersamaan dengan M 4/3. Jawapan dia adalah C, cangkul. Okey, soalan keempat ni adalah segitiga Pascal. Okey, kalau kita tengok segitiga Pascal ni, dia tanya apakah nilai bagi P. Nilai bagi P. Tengok yang ini 1, 2, 3, 4. P ni mestilah 5. Kita baca serong macam ni. Okey, Q macam mana cikgu? Q ni 2. Yang ni beza dia 3. Ni mesti beza dia 4. Jadi Q ni 10. Okey. So, jawapan dia nombor 4. Jawapan dia adalah P tu adalah sama dengan 5. C jawapan dia. Okey, betul. Yang jawab C tu betul.
Oh, nampak semua. Kelima ni adalah soalan dia suruh kita kira perimeter. Perimeter. Ataupun bukan perimeter, dia kira luas. Soalan mengira luas. Okey, mula-mula kita kena tahu dia kata dekat sini OA, OP 1, 2. Maknanya sini 1, sini 2 bahagian. Maknanya sini pun 1 lah. Okey, jadi yang ni 20. Okey, dia kata OA sama dengan 13. Bermaksud sini adalah 13 juga. Okey. Jadi, bila dia 1, 1, 13. Okey, kita nak tengok dia punya ni. Kita buat 22. Ni sudut dia ni kita kena baca. Berapa sudut dekat sini? Dekat sini sudut berapa? So, ni 5. Kita ada... saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, dalam kes ni awak ada 12, awak ada 13. Yang ni sebelahan, yang ni hypotenuse. Jadi kita pakai cos. Cos theta sama dengan 12 per 13. So dekat sini cos theta shift cos 12 per 13. So sini akan dapat theta dia ni adalah bersamaan 22.62. Okey. Jadi sudut dia ni tambah dengan 90. Sudut dia ni semua sekali adalah 90 tambah dengan 22. Ini 112.62. 112.62. Ni form berapa? Form 5. Form 5. Okey, 112.62 bahagi 360 ni pi j kuasa 2. Sebab dia area kan. Darab dengan pi j kuasa 2. 3.142 darab dengan jari dia 26. Kita nak dapat kawasan penuh ni. Kawasan penuh ni. Okey. So, darabkan dengan 26 kuasa 2. Sini kita dapat 664.46. Okey. Kemudian, bila dekat sini, kita nak tahu kawasan putih ni. Nak tolakkan kawasan putih ni. Kawasan putih ni kita nak tolak. Jadi, yang ni adalah segi 4 selari. Segi 4 selari. Yang ni adalah panjang darab lebar. Jadi panjang dia 664.46 tolak dengan 20 darab 12. Sebab dia segi 4 selari. Nak baca dia adalah 424.46. Okey, 424.46. So jawapan dia adalah B, bola. Okey, betul. Nabila Syukrina 424.46. Satu bulan tertentu, Adif menerima gaji sebanyak 1,800. Dia mendapat komisen 697.60. Okey, ni kedua-dua kena tambah. Okey, yang ini kita kena tolak sebab dia perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Hitung aliran tunai Adif pada bulan itu. So 1,800 tambah dengan 697.60 tolak 1650 tolak 870.90. So jawapan dia akan dapat negatif 23.30. Maknanya dia melebihi daripada soalan SPM ke cikgu ni, soalan SPM. Okey. Dapat negatif 23.30. So, jawapan dia aliran tunai negatif. Jawapan dia 6 adalah B, bola. Aliran tunai negatif 23.30. Apa maksud aliran tunai negatif? Maknanya bila hujung bulan awak tak cukup gaji awak. Okey. Kemudian, apakah perbelanjaan tetap dan tidak tetap? Okey, perbelanjaan tetap ni dia ada contohnya ansuran rumah, insurans,
Yang ni awak ada, contohnya awak ada bil telefon dan sebagainya. Tapi bil telefon biasanya letak dekat utility. Okey. Ansuran rumah, ansuran kereta tidak tetap ni, contohnya makanan. Okey, makanan, utility, bil elektrik, bil air dan sebagainya yang kita boleh buat dia sebagai boleh tolak, boleh tambah. Soalan SPM tahun berapa ni cikgu? Soalan trial negeri Terengganu. Okey, Encik Azhari, ni soalan senang aje. Encik Azhari mempunyai sebidang tanah berkeluasan 10 meter darab 30. Dia senang je. Rumus bagi cukai tanah adalah bersamaan dengan 10 darab 30 darab dengan 0.60. Ni adalah dia punya luas. Yang ni adalah dia punya rate dia, meter persegi. So, jawapan dia adalah 10 darab 30 darab dengan 0.60. Jawapan dia 180. So, jawapan dia adalah B, bola. B, bola juga. So, awak boleh freekan masa time tu. Kita belajar sama-sama. Bahan boleh ambil dekat grup tele. Bahan boleh ambil grup tele. Okey, antara pampasan berikut, yang manakah dapat dituntut daripada insurans motor? Okey, yang pertama penyakit kronik ni tak ni. Ni insurans hayat. Ni insurans hayat. Okey, lampu depan lori rosak tak ada. Okey, ni ada dua. Antara B dengan D. Kecurian berlaku di kediaman ataupun kehilangan kereta akibat daripada kecurian. Okey, kecurian berlaku dalam kediaman, maknanya kat rumah. Kat rumah. Ataupun kehilangan kereta akibat daripada kecurian. Okey, jawapan dia adalah D. Yang insurans motor ni, kalau kereta hilang akibat dicuri di luar rumah. Kalau dalam kediaman, tak dikira sebagai insurans motor. So, jawapan dia adalah D, dadu. Okey, D, dadu. Okey, dalam silibus kertas 1, memang ada soalan-soalan yang memang ditanya macam pengetahuan am ni. Contohnya dia tanya, apakah yang mengutip cukai pintu? Yang tu awak kena tahu siapa kutip cukai pintu, siapa yang kutip cukai ni. Okey, nombor 9. Koinsurans dalam kontrak koinsurans ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan. Penyertaan peratusan koinsurans 80-20 bagi pemegang polisi bermaksud. Okey, apa jawapan dia? Cuba tengok nombor 9. Apa jawapan dia rasa-rasa awak? Pemegang polisi menerima 80%. Perkataan menerima. Menerima. Ni pun menerima. Yang ni menanggung. Yang ni menanggung. Okay. Pemegang polisi akan menerima atau menanggung. Antara dua. Mana satu? Menerima atau menanggung? Apa jawapan dia? Gorgeous girl jawab A. Menanggung. Okey, menanggung. Apa jawapan? Okey, jawapan dia antara C ataupun D. Okey, C ataupun D. Mana satu jawapan dia? Apa jawapan dia? C ataupun D? Jawapan dia adalah D. Sebab dalam peratus 80-20, 80 syarikat insurans, yang 20 ni pemegang polisi. Contohnya, okey, Rajah 3 terdiri daripada sebuah poligon sekata. Okey. Jadi bila dia kata poligon sekata, sini A, sini pun A, sini pun A, sini pun A, sini pun A. Kemudian dia kata sebuah segi 4 tepat. Jadi kawasan ni B, yang ni adalah A sebab ni dia bertembung kan. Okey. Diberi perimeter rajah itu ialah PCM. Okey, mana yang kita kena ambil kalau nak buat perimeter? Ni, yang ni. Okey, ni adalah perimeter, kawasan keliling. Yang A yang dalam tu kita tak ambil. Sebab perimeter dikira luar je. So, A ni ada 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A tambah 2B. 6A tambah 2B sama dengan P.
perimeter. Okey, tengok jawapan dia. Okey, dia bagi dalam bentuk ni So, kita tengok dulu. Kalau kita jadikan B sebagai perkara rumus, dia P tolak 6A. B sama dengan P tolak 6A bahagi 2. Tengok dalam jawapan, ada tak P tolak 6A? Tak ada. So, bila tak ada, mungkin dibuat A. Ni salah, yang ni pun salah. 6A tambah 2B sama dengan P. Okey, 6A sama dengan P tolak 2B. Okey, so A sama dengan P tolak 2B bahagi 6. So, jawapan untuk nombor 10 adalah D, dadu. D, dadu. Okey, terima kasih. Baru follow. Okey, nombor 11. Cuba tengok soalan nombor 11. Nombor 11 ni adalah soalan yang kita buat. Dia 2 tolak 6 tolak X bahagi 8. Soalan nampak macam mudah, tapi ada perangkap. Okey, siapa tahu apa perangkap untuk soalan ni? Apa perangkap untuk soalan ni? Dia ada perangkap ni. Apa soalan ni apa perangkap dia? Cuba tengok. Apa perangkap dia? Perangkap dia. Soalan ni ada perangkap. Perangkap dia yang mana? Siapa tahu? Perangkap dia yang mana? Okey, simbol tambah G. Tambah, okey, simbol tolak. Okey, bagus. Okey, pandai melon. Hai, okey, betul. Negatif. Okey, pandai. Okey, simbol yang menjadi masalah dekat sini adalah simbol tolak ni. Okey, simbol tolak tu masalah. Jadi, bila kita buat, kita akan buat, tengok 8 dengan 8 dah senang. 5X tolak 2, tolak 6 tolak X bahagi 8. Ni baru buat. 5X tolak 2, tolak 6 tambah X bahagi 8. So, dapat 6X tolak 8 bahagi 8. Okey, dalam kes ni dia belum bentuk termudah lagi. Dia nak bentuk dalam bentuk the simplest form. The simplest form maknanya paling mudah. Jadi awak tengok yang ni boleh bagi 2. Bagi 2, ni pun bagi 2, ni pun bagi 2. So dapat bagi 4. Terima kasih pada yang beritahu. Typo tu cikgu, betul. Okey, jawapan dia adalah C, cangkul. Okey, terima kasih pada yang tap skrin. Yang mana belum follow, boleh follow. Terima kasih pada semua. Okey, soalan nombor 12. Soalan nombor 12 ni saya cukup suka nak terangkan sebab dia paling senang. Okey, diberi persamaan garis lurus PQ ialah 3Y negatif 2X tambah 18. Okey, dia bagi macam ni. Okey, cari pintasan X. Okey, ni pintasan X dia. So, bila pintasan X, kita akan padam Y. Macam tu je. So, dia akan jadi negatif 2X tambah 18. Yang ni kosong. Okey. Jadi, kosong 2X sama dengan 18. X sama dengan 18 bagi 2, 9. So, jawapan ni adalah 9 ataupun B. Okey. Kadang-kadang, kalau dia tanya, so, yang ni negatif X kuasa 2 tolak. Ni darab dulu tolak. Okey. Jadi ni tambah 4X tambah 12. Okey. Jadi kita dah tahu kalau yang ini kosong, dia ni adalah pintasan Y. Ni adalah pintasan Y. So, P ni berapa nilai dia? P jawapan dia 12. P tu jawapan dia 12. Terima kasih pada yang masuklah yang bagi gift. Terima kasih. Ni form 5. Form 5 SPM. Okey. So, sekarang nombor 13. Dia nak suruh cari M dan N. Okey, kejap cikgu try tunjukkan pakai kalkulator. Okey. Macam mana pakai kalkulator nak tahu nilai M dan nilai N ni? Okey, sini awak masukkan, tekan mode. Okey, awak cari equation A.
Okey, kemudian awak tekan nombor 2. Awak type nombor 2. Okey. Sini masukkan. Masukkan A dia negatif 1. Okey, masuknya ni A negatif 1. Ni 4, ni 12. Okey. Nanti dia akan bagi awak dia punya nilai X dia. Negatif 2 dan 2. Okey. Negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Okey, nanti dapat jawapan dia 6 dengan negatif 2. 6 dan negatif 2. Jadi, yang inilah mestilah 6. Ni mestilah negatif 2. So, jawapan dia adalah N 6, M negatif 2. So, jawapan dia adalah D. Dadu. Okey, soalan nombor 14. Antara ketaksamaan linear berikut yang manakah tidak mewakili rantau berlori? Okey, tengok ni garis X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Okey, ni X sama dengan negatif 2. Okey, jadi kawasan dia ni di sebelah kanan. So, kawasan ni adalah X lebih besar daripada negatif 2. Okey. Dia kata X tambah Y sama dengan 6 ni kawasan dia. Jadi kita baca sebelah bawah. So simbol ni akan jadi X tambah Y lebih kecil atau sama 6. Okey, cuba tengok pilihan jawapan dia. Yang ni kita jangan buat, belum kita boleh biarkan dulu. Yang manakah tidak mewakili rantau berlori? So, X lebih besar daripada negatif 2, betul. X tambah Y lebih kecil daripada 6, betul. Okey, yang ini masalah dia. Tengok kawasan X, Y tolak 2 ni. Okey, kawasan dia ni Kalau awak tengok kawasan dia ni sebelah atas. Dia adalah sebelah atas. Tapi, dia punya bacaan ni, dia tulis X sama dengan Y tolak 2. Jadi, kita tak boleh buat lebih besar macam ni. Sebab kalau macam ni kita baca Y lebih kecil. Kita baca Y, kita tak baca X, kita baca Y. So jawapan dia adalah C, yang tidak mewakili rantau berlori. Yang C tu tak mewakili. Kalau kita buat Y lebih kecil, maknanya kawasan dia sebelah bawah. Okey, tapi kawasan Rajah 7 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan sebuah kereta. Diberi laju purata kereta itu bagi keseluruhan perjalanan 32 km per jam. Okey, hitung nilai S. Okey, apa maksud laju purata? Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Okey, jadi jumlah jarak kita buat 2S. Kenapa 2S? Sebab pergi S, balik pun S. Okey, yang ni dia 2 jam 9 sampai pukul 11, 2 jam. Yang ni 1 jam 45 minit. Okey, jadi kita kira yang ni 3 jam 45 minit adalah bersamaan dengan 3.75 jam. Kenapa 3.75 jam? Sebab 40 minit tu per 60. 45 tu per 60. 45 tu per 60. Dia dapat jawapan dia 0.75. Jadi 3.75 jam. Okey, 2S tu 2 second ke? Tak. 2S ni pergi S, balik pun S. 2 kali S. Okey, bahagi dengan 3.75 dapat 32 km per jam. Jadi kita kena tukarkan masa tu bagi dengan jam lah. So 32 darab 3.75 bahagi dengan 2. So S ni adalah 32 darab 3.75 bahagi 2. So S tu dapat 60. So jawapan dia dekat sini adalah B. Betul kawan awak jawab 60. Cikgu, tadi soalan anda Rajah 8 menunjukkan graf laju masa.
bagi satu zarah, bagi tempoh T saat. Okey, T saat. T saat yang ujung tu lah. T saat. Okey. Ni laju masa Jika jarak yang dilalui oleh zarah itu ialah 78 meter, cari nilai T. Okey. Okey. Yang ni kita buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Jumlah jarak bermaksud luas bawah graf. Jumlah jarak bermaksud luas bawah graf. Okey, ni kita kira 1/2. Okey, 3 tambah 8 darab 4. Sini dapat jawapan dia 22 kot. 11 bahagi 2 darab 4. So, sini 22. Okey, yang ni pula 1/2. Yang ni 6 tambah 8 darabkan dengan 3. So 14 darab 3 bahagi 2. So sini dapat 21. Okey, cuba tengok tadi dia kata dekat sini jumlah yang dilalui ialah 78 meter. Kenapa terbalik? Sebab saya nak tunjukkan dia ni. Dia punya cara kira luas dia. Okey. Jadi yang ni semua sekali 78. Semua sekali ni jarak dia 78. Maknanya luas dia punya bawah graf ni semua 78. Jadi yang ni dah 22, ni dah 21, situ dah 43. Maknanya sini ada lagi. Okey. 78 tolak 22 tolak 21. Okey, sini ada 35. Sini ada 35. Okey, jadi yang ni kita buat 1/2 8 tambah 6 darab T tolak 7 sama dengan 35. Sama dengan 35. Okey. So dekat sini kita buatlah. 35 tu darab dengan 2 dulu. 35 darab dengan 2. 35 darab dengan 2 bahagi 14. So T tolak 7 sama dengan 35 darab 2 bahagi 14. So T sama tolak 7 sama dengan 5. T sama dengan 12. So jawapan dia adalah C, cangkul. Formula bagi trapezium kan? Ya, betul. Okey. Ada nak tanya ke saya terlepas? Okey, M berubah secara langsung dengan kuasa 2H. Ini soalan paling senang dalam dunia. Cari hubungan antara M dan H. Okey. M berubah secara langsung. Langsung duduk atas. M berubah secara langsung duduk atas. Kuasa 2H, kuasa 2. So jawapan dia adalah C, cangkul. Itu saya cakap dengan awak. Dia tak susun benda ni ikut kesukaran. Dia susun ikut dia. Jadi kadang-kadang dekat sebelah belakang ada soalan senang-senang. Jangan stuck dekat depan. Jangan stuck dekat depan. Nanti awak tak sempat soalan yang senang-senang kat belakang tu. First kali dapat je paper. Okey, orang tu kata, okey, calon-calon dibenarkan menjawab. Scan dulu kertas soalan tu. Nombor 1 sampai 40. Scan, tengok dulu. Okey, mana yang senang, kat mana senang. Okey, kita dah tahu. Kita dah tahu, baru kita mula buat. Soalan yang ambil masa awak lebih daripada 2 minit, tinggal dulu. Kejap lagi kan patah balik. Sebab otak kita ni jangan diperah awal-awal. Awak jumpa soalan susah. Kemudian awak nak pergi senangkan, dia jadi soalan yang senang pun susah. Cikgu, tadi tu macam mana nak tentukan graf tu kena darab luas ke tak? Okey, ni graf yang ni graf laju masa. Jadi yang dikata jarak ni adalah luas bawah graf. Dia luas bawah graf. Okey. Settle nombor 17. Kita buat soalan nombor 18. Soalan nombor 18 pun ubahan. Tapi ubahan ni dia ada keluar kertas 2 juga. Kadang-kadang dia keluar kertas 2. Dia buat perangai dia keluar kertas 2. Tapi biasanya dia keluar kertas 1 lah. Soalan apa ni cikgu? Soalan trial negeri Terengganu. Soalan trial negeri Terengganu. Okey, masa yang diambil untuk menyiapkan 100 helai tudung
T jam adalah berubah secara songsang. Tadi langsung duduk atas kan? Songsang duduk bawah. T berkadar langsung dengan 1/W. Tu dia. Okey. Jadi, ni salah. Yang ini pun salah. Okey, ada dua jawapan. Jadi, kita nak selesaikan tu, kita buatlah. T sama dengan K darab 1/W. Yang ini W. Ni T. So, 10 sama dengan K bahagi 4. So, K sama dengan 40. Equation dia T sama dengan 40 darab W. Sama letak 1 sebab apa ya? Sebab dia tu berubah secara songsang. Dia berubah secara songsang. Duduk bawah. Kalau dia berubah secara secara langsung, duduk atas. Yang ini yang buat masalah ni. Ni. Masalah dia dekat situ. Sebab kita keliru dengan 100 tu. Padahal tak ada kena-mengena pun. Okey, soalan nombor 18. Okey, soalan nombor 19. Soalan ubahan lagi. P berubah secara langsung dengan Q dan songsang dengan kuasa 2R. Ni R kuasa 2. So, R kuasa 2. Okey, diberi P sama dengan 3, Q sama dengan 12 dan R sama dengan 6. Okey, yang ini kita masukkan ni. Tukarkan simbol yang ni kepada P sama dengan K Q per R kuasa 2. Kenapa K, cikgu? K tu constant. Nak tukarkan simbol yang ni, kita tukarkan kepada sama dengan K. Okey, so ganti yang lengkap tu. Kita buat persamaan dulu, baru kita pergi yang ni. Okey, sini 3 sama dengan K Q. Okey. Ataupun cara lain, kita buat macam ni je. Kita cari K je. Sebab yang ni dia tak suruh buat persamaan kan. Dia suruh cari nilai kan. So, K sama dengan PR kuasa 2 bahagi Q. Jadi, kita banding antara ni dengan yang sebelah kanan ni. Jadi, 3 sama dengan 6 kuasa 2 bahagi 12. Sama dengan, okay, P 3/2 darab dengan R kuasa 2 tak tahu bahagi 6. Okey. So, dekat sini kita buat dia punya R squared tu lah berapa? R squared berapa? R squared sama dengan, yang ni darab atas, yang ni turun bawah. 3 darab 6 kuasa 2 darab 6. Okey. Bahagi 12. Bahagi 1.5. So, R kuasa 2 sama dengan 36. So, R sama dengan 6. R dia sama dengan 6. Terima kasih. Kita boleh selesai dalam masa 1 minit aja. Bukan 1 minit. 10 saat. Okey, cara dia macam mana? Cara dia adalah, kita tengok ni, semua lain. Jadi, kita akan fokus pada tingkap belah atas. Okey, tingkap belah atas sebelah kanan. So, 6 tambah 2 darab 2 tolak negatif 5. So, 6 tambah 4 tolak 5. 10 tambah 5, jawapan dia 15. So, jawapan dia adalah C. Nombor 20 tu jawapan dia C. Okey. Perlu tak kita kira semua? Tak payah sebab ni kertas 1. Nanti kalau ada